الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Ayat ini mengingatkan kepada umat Islam supaya lebih yakin kepada Islam bersama dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa. Di sepanjang perjalanan perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, cahaya petunjuk agama Islam yang diturunkan oleh Allah tidak mungkin dipadamkan oleh musuh-musuhnya. Walaupun musuh-musuh itu adalah kuasa besar dunia, mempunyai kekayaan harta, kekuatan bala tentera, diberi masa tempoh yang panjang. Allah membandingkan usaha mereka untuk memadamkan cahaya agama Allah itu seperti orang yang mahu memadamkan pelita minyak yang dianggap lemah dengan menghembus melalui mulutnya sahaja. Allah tetap menyempurnakan cahayanya, menunjukkan Islam tidak boleh dimatikan, cahaya petunjuknya tidak boleh dipadamkan.
Allah memaparkan di dalam Al-Quranul Karim perjuangan Nabi Nuh alaihi salam, Rasul yang pertama berjuang menghadapi kekufuran, kemungkaran dan kezaliman dalam sejarah manusia. Mempunyai pengikut yang sangat sedikit, tidak sampai 100 orang. Dikepung oleh musuh-musuh kalangan orang kafir yang menentang Islam habis-habisan. Diberi tempoh 950 tahun. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak kepada Islam, seluruh dunia menganggap perjuangan Nabi Nuh alaihi salam adalah mustahil. Tidak ada harapan untuk mencapai kemenangan. Rupa-rupanya 950 tahun adalah tempoh yang diberi oleh Allah kepada mereka yang menentang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong dan angkuh apabila tiba masanya mereka yang menentang itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam menghadapi kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrud, kuasa besar tunggal di dalam dunia. Menentang Nabi Ibrahim habis-habisan, cahaya agama Islam hendak dipadamkan, sehingga Ibrahim alaihi salam dihukum bakar dalam api besar yang dinyalakan. Ibrahim diselamatkan oleh Allah secara mukjizat. Ibrahim dihalau oleh rajanya, oleh ayahnya, meninggalkan tanah airnya Babil, berhijrah ke Palestin. Dilihat kepada sedikitnya pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam dan kekuasaan Raja Namrud, seluruh dunia di masa itu mengatakan perjuangan Nabi Ibrahim adalah mustahil. Apabila tibanya Allah menghapuskan Namrud dengan bala tentera nyamuk yang dianggap lemah. Begitulah perjuangan Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun, raja yang paling angkuh dan sombong dalam sejarah manusia. Mengaku dirinya menjadi Tuhan. Dialah yang beri rezeki, dialah yang memberi kesenangan dan kemudahan kepada rakyat, mempunyai berjuta bala tentera, kekayaan emas berpikul-pikul, kebun yang luas, hasil bumi yang banyak, mengeluarkan undang-undang menyembelih anak lelaki untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam yang diramalkan oleh ahli nujumnya, yang diberi peluang oleh Allah untuk mereka mengetahui berita kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak lelaki dibunuh untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Tiba-tiba Musa yang dicari dan hendak dibunuh itu dibesarkan di dalam mahligai Fir'aun sendiri. Dan itulah Musa yang menjatuhkan Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun bersama dengan bala tenteranya di Laut Merah. Ketika dunia mengatakan mustahil bagi Musa untuk mendapat kemenangan. Begitulah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah untuk ke seluruh dunia. Berbeza dengan rasul-rasul yang lain, bukan untuk satu kaum, satu bangsa dan zamannya sahaja, tetapi untuk seluruh dunia sehingga hari kiamat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, golongan Yahudi dan musyrikin bergabung untuk menentang Islam, menggunakan duit kekayaan, ditawarkan pangkat, dikerahkan bala tentera, disihir, diracun,
untuk menghalang perkembangan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Dan Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia. Dan Allah menjanjikan umatnya hendaklah menyambung perjuangan Islam itu. Ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai kabilah-kabilah Arab yang murtad, menjadi kafir, keluar daripada agama Islam, ditolong oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Ketika para sahabat radhiyallahu an dalam keadaan sedih menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an menyampaikan ucapan untuk memberi keyakinan. Ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khadat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wahai tuan-tuan yang hadir semua, ketahuilah sesiapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Dan tiadalah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul yang dilantik oleh Allah. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lebih dahulu. Yang mati sudah meninggal dunia. Ada yang mati tua, mati sakit, mati dibunuh. Adakah sekiranya Muhammad mati, maka tumit kamu berpusing, berpaling tadah daripada agama Islam, menyeleweng daripada agama Islam? Barang siapa yang tumitnya berpusing, berpaling tadah daripada Islam, dia tidak memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Mudarat kembali kepada dirinya sendiri, dan Allah memberi ganjaran yang tidak terhingga kepada orang-orang yang bersyukur bersama dengan Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin umat Islam bangkit menentang golongan murtad yang mengepung Madinah. Golongan murtad dikalah dan dihancurkan. Seterusnya Islam mara menghadapi dua kuasa besar dunia dan Rom, Parsi dan Rom. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, kedua-dua kuasa besar dunia tumbang dan jatuh, disambung oleh Khulafa Rashidin yang kemudian daripadanya, disambung oleh khalifah-khalifah Islam yang kemudian daripadanya. Agama Islam berkembang di seluruh pelosok dunia, menembusi benua India, menembusi negeri China, menembusi hutan-hutan Afrika, dan mara ke Eropah. Ketika kuasa penjajah barat mengambil peluang daripada kelemahan dan kealpaan umat Islam, mereka menjatuhkan kerajaan-kerajaan Islam. Tanah air umat Islam dijajah dan diperintah oleh mereka. Umat Islam dipecah dan diratah oleh mereka. Negeri-negeri umat Islam dibahagi-bahagi sesama kuasa penjajahan itu. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah. Bukan sahaja mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah, cahaya agama Allah yang tidak ada kuasa besar kerajaan melindunginya, berkembang di seluruh pelosok dunia, mencipta apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal amra sayablughu ma balagha al-lail wan nahar. Sesungguhnya urusan agama ini akan sampai di mana sampainya siang dan malam. Islam akan berkembang di seluruh pelosok dunia. Oleh kerana itu, usaha-usaha untuk menghina Islam,
menghina batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa cara sekalipun, tetap menemui kegagalan. Kerana Islam adalah milik bagi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam ini. Oleh kerana itu, marilah kita yakin bersama dengan Islam dalam semua keadaan yang dia alami oleh umat Islam, Islam tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar untuk menzahirkan agama ini mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain semuanya walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sejauh mana pegangan kita dengan agama Islam, mengikut ajarannya, kepercayaan kita kepada Islam, kerana perkara itu akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, marilah kita menjadi pengikut yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjasa besar membawa petunjuk Allah yang menyelamatkan kita daripada dunia sehingga hari akhirat. Kita wajib menjauhkan perkara yang bercanggah dengan petunjuk Islam ini, kerana semua yang lain daripada Islam itu membawa celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا، يا عالم الغيب والشهادة، يا علام الغيوب. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.